Satu hari di hari raya, dua hari di hari raya. Sekarang ni abang nak tunjuk cara kita nak membersihkan langsir yang dah lama. Kita boleh tengok betapa kotornya. Mungkin ada yang terkena makanan, terkena apa-apa je lah, kicap ke apa ke. Alah, budak-budak kecil kan selalu lalap tangan, jadi langsir kita dah kotor. Jadi jangan risau sebab adanya sabun badang makeover ni boleh menyelesaikan masalah yang anda alami. Sekarang ni dekat dalam balang ni dah ada lebih kurang 4 gayung. Jadi satu skop, satu gayung. Jadi kita taruh sabun badang makeover. Taruh jangan kurang. Jadi 1, 2, 3, 4. Okey. Saya taruh lebih kurang 4 skop untuk 4 gayung. Kita kasih dulu. Boleh menggunakan air suam-suam boleh. Kalau nak lagi berkesan gunakan air yang suam ataupun panas sikit lah. Tapi macam ni saya gunakan air pipe biasa je sebab nak menunjukkan macam mana hasil akan terjadi selepas menggunakan sabun badang makeover. Okey, langsir yang kotor ni saya akan rendam kat dalam balang yang penuh dengan sabun badang makeover. Nak lagi baik kita rendam lama-lama sikit. Tapi walaupun sekejap kita akan dapat tengok kesan dia. Nampak dah hilang. Betapa berkesannya sabun badang makeover. Tapi kalau yang ada kotoran yang lebih keras ataupun yang dah lama, bolehlah rendam dalam 1 hari kan. Lepas tu nanti besok kalau ada lagi kotoran yang melekat tu, gonyong-gonyong manja je macam ni, dia akan luntur seperti sedia kala. Tak percaya? Cuba sabun badang makeover terlebih dulu. Lepas cuba baru anda tahu hasilnya. #barukan yang lama.